ada sayang, itu tanda jahat kita. Sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmah illa min syaqi, atau kama qala. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Nabi kata apa? Nabi kata sifat sayang ada dalam diri semua orang, cuma ada orang Allah cabut daripada diri dia. Kita ni semua dia mai sekali dah. Dia built in. Dah ada dalam diri kita ni sifat rahmah, sifat sayang ni ada. Semua orang dapat sifat sayang ni. Tapi Nabi SAW kata apa? Illa min syaqi. Siapa yang masa hidup atas dunia dia jahat, dia saja pilih nak jadi orang jahat, Allah cabut sayang daripada hati dia. Dia jadi satu orang yang tak ada sayang dalam hati dia. Jaga tuan-tuan, jangan sampai kita jadi orang jahat, kerana orang jahat boleh menyebabkan Allah cabut sifat rahmah, sifat sayang daripada hati kita.